Okey, hari ini saya nak ajar kamu cara menulis satu perenggan. Perenggan yang popular lah, perenggan yang kemungkinan besar kita akan guna dalam peperiksaan setiap tahun. Setiap tahun dalam peperiksaan PMR dan SPM ada soalan peranan ibu bapa. Tapi berita yang sedih adalah tahun lepas SPM 2012 tidak ada, PMR tidak ada soalan ibu bapa, SPM pun tidak ada. Tapi saya yakin tren ini hanya sementara dan soalan ini akan dikembalikan sebab isu kekeluargaan satu perkara yang sangat penting, sangat rapat dengan pelajar. Jadi saya yakin soalan akan keluar lagi. Jadi bagaimana nak tulis peranan keluarga, dan saya nak pastikan kamu tulis perenggan yang ada the wow factor. Selepas baca perenggan kamu, pemeriksa mesti boleh kata wow. Okey, bukan main wow. Okey, kata wow. Wow. So there must be something in your essay. You cannot be writing a plain karangan. Tahu plain, macam kertas putih saja, boring. It must be colourful. It must have strong words. It must show that you have mastered BM. Okay, that's the only way. Jadi saya akan tunjukkan beberapa cara, beberapa ayat yang kamu boleh gunakan. Katakan saya nak tulis isi pertama, saya nak katakan peranan ibu bapa nombor 1 ialah memberi didikan agama. Saya mulakan macam ni. Demi memperkasa. Demi memperkasa jati diri. Demi memperkasa jati diri anak-anak, ibu bapa wajarlah membekalkan didikan agama. Wajarlah membekalkan didikan agama dan moral yang secukupnya. Didikan agama dan moral yang secukupnya. Nah, ini ayat wow. Kenapa ayat ini saya kata wow? Satu, dia mula dengan demi. Jarang pelajar tulis. Dua, memperkasa. Memperkasa maknanya memperkuat, memperkukuh jati diri. Satu lagi perkataan yang penting yang membawa maksud sasiak. Okey, seterusnya kita guna wajarlah. Gaya bahasa yang penting, membekal. Orang selalu tulis memberi didikan agama. Kita membekal didikan agama dan moral yang secukupnya. Jadi inilah yang saya katakan sebagai gaya bahasa wow. Tak ada wow, there's no reason to give you A+. There's no reason. Maybe your karangan is all correct, 0 mistakes, still cannot score A+. A+ is for people yang guna, student yang guna gaya bahasa penuh wow, ungkapan-ungkapan yang menarik, yang ada gaya. Okey? Kita boleh sambung. Pedoman agama. Pedoman agama perlulah diberi kepada anak-anak. Sejak mereka masih kecil, kamu boleh guna masih kecil, masih di bangku sekolah ataupun masih di bangku sekolah rendah lagi. Sejak mereka kecil, sejajar dengan makna pepatah Melayu. Apa pepatah Melayu? Sejak kecil, apa pepatah Melayu? Melentur buluh. Sejajar dengan makna pepatah Melayu, melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Then you continue your essay. Many more wow I've given you. Pedoman agama. Pedoman ialah pegangan agama. Tadi saya guna wajarlah. Sekarang perlulah. Saya pernah tengok pelajar yang guna satu perkataan saja. Sepanjang karangan dia 500 patah perkataan, hanya ada haruslah. Haruslah. Kamu tidak haruslah buat macam itu. Okey? Jadi satu lagi, sejajar dengan makna pepatah, dan saya selipkan peribahasa dengan cara yang cukup kemas. Saya tak guna bab kata pepatah Melayu, which is boring. Okay? Generally we write like that. Jadi untuk tulis karangan yang penuh dengan wow, teruskan menonton video Cikgu Sugus.
Dan karangan-karangan Cikgu Sugus anda boleh dapatkan dengan melayari laman web saya www.cikgusugus.com.my. This is Cikgu Sugus. Let's make Bahasa Malaysia great.